Bagus soalan ni. Berapa banyak sebenarnya simpanan emas yang setiap daripada kita patut ada? Kalau ikut nasihat guru emas saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis buku emas, sasaran pertama setiap keluarga adalah 100 gram. Bila 100 gram sudah tercapai, naikkan target seterusnya kepada 1 kilogram untuk satu keluarga. Dan semuanya bermula dengan tabiat yang paling asas, iaitu simpan 1 gram sebulan. Menurut pakar kewangan Malaysia, Tuan Azzi Ali, setiap orang perlu simpan sekurang-kurangnya 10% daripada net worth atau nilai bersih kekayaan dalam bentuk emas. Emas ni umpama benteng terakhir kewangan kita lah. Sebab nilainya terjamin, tidak bergantung pada keadaan politik ataupun keadaan ekonomi negara. Kelebihannya apa? Jumlah emas yang kita simpan, tidak siapa yang tahu, dan kalau berlaku muflis di senarai hitam, emas tidak boleh dibekukan sama seperti aset-aset lain. Best kan? Sebab itulah emas disesuai dijadikan perlindungan terakhir untuk kewangan keluarga kita. Kalau anda memulakan tabungan emas rendah RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi baik biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.